kerjasama Barisan Nasional dan Perikatan. Perikatan. Perikatan Nasional. Okey. Itu ataupun PAS lah. Okey. Okey. Wakil MCA kritik dakwaan kerjasama ni. Apa dia kata? Dia kata kerana undi sanggup korban prinsip ni. Datuk Ulas. Saya rasa Ketua Penerangan Pemuda MCA ni patut rujuk kepada pucuk pimpinan parti dia lah. Untuk makluman Ketua Penerangan Pemuda MCA ni, kan, kalau tanpa sokongan daripada PAS di negeri Johor, tak mungkin MCA boleh dapat menang sampai 8 kursi. Lebih banyak daripada AP tau. Ini satu benda yang luar biasa. Jadi itu sebablah saya difahamkan Ketua Penerangan Pemuda MCA ni pun tak dibenarkan turun juga untuk berkempen di Negeri Sembilan. So ini bukan keputusan MCA lah, itu kenyataan peribadi Ketua Penerangan Pemuda MCA. Okey? Betul. Ya. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid mengingatkan jangan terlalu positif dengan PAS. Ya. Tapi beberapa hari dah berlaku kesepahaman di dalam PRN Negeri Sembilan. Yalah, ini mungkin pasal pengalaman-pengalaman yang sudah ketika kita menandatangani Piagam Muafakat Nasional. Kemudian pengalaman di Johor, kan. Tapi saya rasa kalau kita nak kerjasama, kita tolak perbezaan, kan, cari titik persefahaman. So setakat ni nampak macam dah positif, kan. Kita tengokkan je lah, kan. Kita tengokkan macam mana keadaan dia, kan. Okey. Betul. Adakah persefahaman dengan PAS ni hanya untuk pilihan raya Negeri Sembilan ataupun macam mana? Adakah boleh diperluaskan di negeri lain? Saya nampak sesuatu perlu dilakukan untuk pulihkan hubungan di kalangan mereka yang terlibat dalam kerajaan perpaduan. Kalau misalnya tidak ada usaha dilakukan untuk memulihkan hubungan ni, nescaya kerjasama di Johor yang menjadi lebih erat di Negeri Sembilan akan berterusan di negeri-negeri lain. Dan mungkin dalam PRU pun boleh jadi kita dengan PAS jugalah. Okay.